Kita nak cerita pasal satu brand Malaysia berkenaan dengan fast food. Bagaimana Mary Brown berjaya kuasai Timur Tengah. So, pada tahun 1995, ada satu meeting rahsia ni dekat Dubai. Meeting tu tak tahan lama. Meeting tu setengah jam. Dalam meeting tu, siapa jumpa siapa? So, delegation daripada UAE, dia jumpa this one couple from Malaysia. Dan dalam masa 30 minit, nasib fast food kat Malaysia ataupun gameplay fast food kat Malaysia berubah selamanya. Kisah dia bermula pada waktu recession Malaysia, iaitu pada tahun 1981. So, Malaysia kena recession. Masa tu rasanya semua orang takut nak buat bisnes. Yelah, bayangkan negara dah dimakan sangat inflasi, orang pun dah tak ada duit. Macam nak start bisnes? Time tu, yang tengah monopoli waktu tu KFC lah. Another big brand, semua orang kenal. McDonald pun sama juga, monopoli market. This is based on Fast Food Industry Report 1981. Masa itulah datang dua orang banker, Datuk Lawrence Law dan juga Datin Nancy. This one couple, diorang letak jabatan diorang as bankers dan cuba untuk capai satu mimpi yang ramai kata mustahil. Dalam hal ni, mimpi diorang adalah untuk buka kedai ayam goreng yang boleh fight brand the likes of KFC and even McDonald's. This is based on The Age CEO interview tahun 2020. Diorang start dengan kedai yang sangat kecil dekat Johor Bahru, dekat Wong Afuk. Bayangkan diorang pergi apply loan, bank reject bagi diorang loan, supplier pula tak yakin, tak pernah dengar pun brand ni. Ramai in fact cakap balik kat diorang, daripada korang sibuk nak buka bisnes, baik kerja jadi banker je. Setiap bulan dapat gaji, tapi Datuk Lawrence dengan Datin Nancy ni, diorang ada plan diorang sendiri yang rasanya orang lain tak nampak. Diorang study very in depth on macam mana dapatkan halal certification, and this is based on JAKIM database punya archive. Masa tu semua fast food take it very easy and very light, tapi dalam hal ni Mary Brown ada target yang jauh lebih besar, iaitu nak jadi satu brand yang pertama kuasai halal market yang ada dalam dunia. Dan diorang start dengan Malaysia. This is based on Business Today feature pada tahun 2015. Strategi ni jadi game changer. Masa tu delegation UAE datang, diorang dah reject McDonald's dan diorang dah reject semua fast food chain yang besar. Tapi masa dia check Mary Brown punya certification, meeting yang 30 minit tadi diorang buat tu jadi satu turning point. This is based on UAE Business Registry pada tahun 1995. Mary Brown jadi pilihan utama UAE. Nancy dan juga Lawrence, dia tak berhenti sampai situ je. So diorang nekat, diorang nak masuk Saudi Arabia. Walaupun regulation 10 kali ganda lagi strict daripada UAE. Diorang study setiap malam, modify setiap resepi, diorang check setiap proses yang kena buat kalau in order to enter Saudi Arabia. Pada tahun 1999, yang impossible menjadi satu realiti. Negara Saudi buka pintu kepada Mary Brown. Apa jadi sekarang kat Mary Brown? Mary Brown dah ada 500 outlet dekat 15 negara. Jangan dilupakan 16 outlet saja dekat UAE. 13 outlet saja ada dekat Saudi. Dan dah spread kepada Qatar, Bahrain, Iran dan negara-negara jiran yang ada dekat Timur Tengah. Dan apa yang paling boleh dibanggakan, Mary Brown bukan sekadar berjaya, tapi buka jalan untuk brand Malaysia yang lain to do the same, to achieve the same success, dan tunjukkan satu contoh bahawa Malaysia ni be able untuk stand out there, be more famous and more successful out there than just being famous and successful di Malaysia. Sampai hari ni, prinsip both Datuk dan Datin tak pernah berubah. Dekat part halal, tak boleh compromise. Based on Global Halal Excellence Award pada tahun 2019, Mary Brown pun dapat award and they have been acknowledged and they've been certified as one of the leading halal fast food chain brand yang ada kat luar sana. Nak dengar lagi cerita pasal macam mana kita nak stay halal ataupun macam mana kita nak tahu tentang company-company Malaysia yang telah berjaya bukan sahaja di Malaysia, malah di luar sana, follow Satriah Saham, pergi kepada satriahsaham.com untuk sama-sama kita rungkai rahsia untuk bina brand setara brand-brand global yang ada kat luar sana. Doakan Satriah Saham pun pergi global. The moment Satriah Saham pergi global, dia masih remain SS. So apa? Dia akan jadi Satriah Stocks.